Apa pandangan Datuk tentang perpindahan pelajar tingkatan 6 daripada KPM kepada KPT? Adakah ia akan memberi impak yang positif kepada pelajar tingkatan 6 dan adakah ia akan memberi peluang yang besar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti? Saya bertanggungjawab dan saya arah supaya semua tingkatan 6 masuk kategori post secondary. Dia pertamanya konsep dia prasekolah dulu banyak kementerian, kita ambil semua itu masuk ke Kementerian Pendidikan. Jadi Kementerian Pendidikan telah dibebankan dengan satu tanggungan yang besar kerana prasekolah jumlahnya besar Tapi post secondary tingkatan 6 pra universiti, asasi, matrikulasi itu kira post secondary. Dia mesti masuk kategori macam saya, kalau saya tingkatan 6 saya tak suka dianggap macam anak sekolah. Tapi di sekolah diurus oleh sekolah, tak boleh sekolah. Jadi pengurusan sekolah dengan pendidikan terpaksa lakukan begitu, walaupun sedikit penyesuaian dia lakukan. Jadi kita buat pertumpahan dasar semua post secondary bawah KPT. Jadi dengan sendirinya tentunya dia kemudahannya, sikap dia, kerana dia preparation untuk masuk ke universiti. Jadi soal tingkatan 6 sekarang ni, pandangan kita, persepsi dia seolah dia terabai ketimbang matrikulasi dan lain-lain. Jadi kita betulkan itu. Jadi kita mahu supaya kota kemasukan universiti itu tidak mengurangkan ruang dan peluang bagi tingkatan 6. Wassalamualaikum.